الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال إذا قلت لا إله إلا الله طالبك وبها وبحقها وهو ألا تنسب الأشياء إلا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد. قال إذا قلت لا إله إلا الله. Apabila engkau mengatakan la ilaha illallah, talabakallahu biha, menuntutlah akan engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kalimah tersebut. Wa bihaqqiha, dan dengan haknya, yaitu hak kalimah tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alla tansubal asya'a, bahawa engkau
Jangan menisbahkan segala sesuatu illa ilaihi, melainkan kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata musannif rahimahullahu taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila kamu berkata la ilaha illallah, talabakallahu, menuntutlah Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu kepada engkau. Allahumma salli ala biha, dengan kalimah itu, wa bihaqqiha, dan juga dengan hak kalimah itu, wa huwa, yaitu alla tansubal asya'a, engkau jangan ataupun engkau tidak menisbahkan al-asya'a, segala perkara, illa ilaihi, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ialah kalimatut tauhid. Apa dia makna kalimatut tauhid? Kalimatut tauhid maknanya kalimah yang kita ucapkan untuk mengesahkan Allah. Kalimah yang kita ucapkan untuk mengesahkan Allah. Kalimah yang kita ucapkan untuk menunggalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan Allah. Yang pertama sekali kita menafikan Tuhan kita ada sekutu. Yang pertama kita menafikan Tuhan kita ada sekutu. Apa dia makna ada sekutu? Ada Tuhan yang lain dari Tuhan kita macam Tuhan kita. Itu pertama sekali. Ada tak Tuhan lain macam Tuhan kita? Tak ada. Bila kata la ilaha illallah, kita menafikan Tuhan yang ada macam Tuhan kita. Ada ke tak ada? Tak ada. Bukan kita menafikan Tuhan Hindu, Tuhan Cina, Tuhan orang putih. Orang putih masuk gereja. Cina menyembah berhala. India menyembah patung. Bukan Tuhan tu kita sembah. Bukan Tuhan tu kita nafikan. Tu bukan Tuhan. No. Tu makhluk Tuhan. Salahlah kalau kita menafi Tuhan tu. Tu bukan Tuhan. Tu makhluk Tuhan. Kita bukan nafi Tuhan tu. Tu bukan Tuhan. Tuhan ni ialah Tuhan kita. Lepas tu bila mana Tuhan itu hanya Tuhan yang kita sembah ialah Tuhan yang esa. Tuhan yang esa maknanya Tuhan yang tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu makna tidak ada Tuhan yang lain macam Tuhan kita, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang tidak ada sebarang sifat kekurangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mencipta segala sesuatu, yang mencipta segala sesuatu dengan kudrat dia. Itu Tuhan kita. Tuhan yang menciptakan segala-galanya, mencipta alam ini, mengutuskan seorang rasul untuk kita namanya Muhammad.
Ku ada di sana ada Tuhan macam Tuhan kita? Tak ada. Tuhan tu kita nafikan. Jadi bila mana kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati kita Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku. Maknanya hanya Allah Tuhanku. Allah jua Tuhan aku maknanya hanya Allah Tuhanku. Jadi bila mana kita kata la ilaha illallah, kalimat tersebut dan juga hak kalimah itu menuntut. Apa tuntutannya? Kita tidak boleh menisbahkan ke segala sesuatu melainkan semua kepada Allah. Yang Maha Berkuasa Allah, Yang Maha Hebat Allah, Yang Maha Kaya Allah, Yang Maha Pemurah Allah, Yang Maha Penyayang Allah. Allah, semua Allah. Yang bagi mudarat Allah, yang bagi manfaat Allah. Jadi kalimat tersebut menghendaki kita menisbahkan semua Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hal lain tak ada. Bila mana kita ada masalah, penyelesaiannya ialah Allah. Hanya Allah yang kita menggantungkan harap. Hanya Dia pengharapan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak boleh menggantungkan harapan kepada makhluk, pada kerajaan, pada apa segala salah Sayyidina Muhammad. Walaupun kita kerja cari rezeki, kita tak boleh bergantung pada diri kita sendiri. Kita menega, jual ikan, jual buah, jual sayur, jual apa segala, buka kedai, buka warung, buka restoran. Tak boleh bergantung kepada makhluk. Gantung pada Allah. Sebagai contoh, kita buka kedai. Kita buka kedai, kita amalkan amalan-amalan untuk kedai kita. Orang masuk, rezeki kita murah. Kita mayang sunat duha setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca suratul Waqi'ah pagi sekali, petang, malam sekali. Jadi kita melakukan amalan untuk menarik rahmat Allah. Itu bergantung pada Allah. Kita tak baca aku pandai menega, aku ikut macam-macam kursus perniagaan, manajemen dan sebagainya. Aku pandai teknik-teknik perniagaan. Itu bergantung pada diri sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kena ngaji tak? Bab tu kena, tapi tak boleh bergantung. Faham tak? Kita nak buat sesuatu, kita kena ada ilmu tentang benda tu. Macam mana kita nak buat sesuatu tak ada ilmu tentang benda tu? Kena mengaji, tapi tak boleh bergantung dengan diri tu, dengan diri kita dan benda tu tak boleh. Sebab kita kata la ilaha illallah, tak boleh. Jadi siang, malam, pagi, petang kita jaga, kita baca doa, kita minta Allah murah rezeki kita, kita sedekah. Semua tu kita buat untuk menarik rezeki dengan rahmat Allah. Tu gantung pada Allah. Kamu baca buku, kamu mengapai, kamu nak periksa. Kadang-kadang sampai malam pun tak tidur, punya puluh mengapai. Lepas tu kamu kata, esok dia jawab. Gantung dengan diri sendiri, tak boleh. No? Jadi macam mana kita nak gantung pada Allah? Mayang hajat, berdoa. Ya Allah, bagilah yang aku baca, yang aku hafal ni naik. Ni aku mengapai, ya Allah, aku usaha ni. Minta.
Tu bantu pada Allah. Tak boleh gantung dengan diri sendiri. Pengalaman ustaz bantu diri sendiri tak apa. Kami mengaji di Al-Azhar tahun 1. Tahun 1 ni struggle sebab kita tak apa nak faham lagi. Doktor cakap, pensyarah cakap. Lepas tu kita kena banyak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena banyak buat muzakarah. Lepas tu kita kena buat nota. Kitab kadang-kadang tu satu madah 2 kitab, 3 kitab. Tak tahu nak naik hak mana. Kadang-kadang kita baca, tapi kita tak sangka hak muqaddimah tu jadi soalan. Baca tak? Seorang pun tak baca. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi waktu tu bergantung harapan pada Allah. Aku tak reti, aku tak apa faham apa segala. Tapi Tuhan tu Maha Kaya. Tahun 1 yang tak faham tu lulus, boleh naik tahun 2. Tahun 2 madah 13 Allah sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila lulus naik tahun 2. Naik tahun 2 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam tahun 1 juga. Tak apa faham sangat lagi, tapi baca pula, mengapai, tanya orang, muzakarah. Lulus juga. Tapi lulus bawa madah tahun 1 2. Tahun 1 tu tak lulus 2. Boleh naik lagi. Lepas tu bila tahun 2 naik tahun 3. Rasa pandai lah. Subjek pun sikit, 8 subjek lah, 8 madah lah. Tak apa, sikit lah. Faham lah baca. Ngerti lah. Walaupun ada tak faham, tapi insya-Allah boleh lah. Tahun 3 tu tak lulus. Pasal apa? Aku boleh. Lepas tu ustaz, pengalaman ustaz dunia susah ustaz dapat. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau lulus tahun 3 tu naik tahun 4, lepas tu balik nak balik lah. Tapi oleh kerana tak lulus 4, tak boleh balik. Pasal apa? Bergantung dengan diri sendiri. Bergantung dengan Allah, lulus. Diri sendiri tak boleh. Tuhan didik, Tuhan ajak. Han tak lulus. Han bergantung dengan diri hang sendiri. Dalam hidup ni Tuhan suruh bergantung kat dia. Susah cari dia, bukan cari orang. Cari orang kira nak berhutang. Soalan tu cari orang. Kalau cari Allah, kita akan usaha macam mana nak tarik rahmat Allah. Dia mudah ya, hari-hari baca Yasin ya. Lepas subuh baca Yasin, esok baca Yasin, hari-hari baca Yasin. Murah rezeki. Ni tak mau baca Yasin. Tak mau pasal apa? Tak percaya Allah. Sumber-sumber memurahkan rezeki tak ambil. Bila kita berhutang, kita tak murah rezeki. Pasal kita tak bayar hutang. Bila tak bayar hutang, macam mana rezeki nak murah? Semua tu menyempitkan saja tu. Kadang-kadang kita bukan tak tahu, tapi kita tak buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tak boleh menisbahkan semua segala-galanya kepada selain Allah. Apa yang Allah buat, semua betul. Apa yang Allah buat, semua kena. Allahumma salli ala Sayyidina. Tujuan tu kena betul. Tuhan ni kalau tujuan salah, dia akan jadikan kita susah. Kalau tujuan kita betul, dia buat laluan kita mudah.
insya-Allah. Kalau Tuhan sayang, dia didik kita melalui ujian. Lepas tu kita sedar balik, aku tak betul dengan Tuhan ni, aku tak kena ni. Dia di muhasabah. Kita betul. Dia ni kalau Tuhan sayang, dia betul awal. Kalau Tuhan tak sayang, dia betul akhirat. Faham tak? Ada orang Tuhan tak sayang, Tuhan bagi dia meninggal jadi. Lepas tu makin jadi, akhirnya bankrupt. Dia pukul belakang. Tapi kalau Tuhan sayang, dia bagi rugi awal, belajar awal. Langkah-langkah rugilah. Bukan senang nak mendaki. Itu kalau sayang. Dan kita boleh menerima takdir itu dengan hati yang terbuka. Tu Tuhan sayang. Kalau kita tak boleh menerima ujian-ujian Tuhan, berarti kita dalam kemurkaan Tuhan. Tuhan uji sama. Ni kena uji, ni kena uji, ni kena uji, ni kena uji. Tapi hak ni terima, ni tolak. Yang terima dalam keredaan, yang tolak dalam kemurkaan. Dua tu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kena istiqamah. Buat sesuatu, jangan berhenti tengah jalan. Buat sesuatu mesti, macam orang kata, apa, sudut kasang, biar sampai ke pangkal lengan. Maknanya buat sungguh-sungguh. Sahadat senama. Buat sesuatu sungguh-sungguh. Kalau kamu nak mengaji di mana pun tak apa. Kalau main sini jangan duduk kena fikir nak keluar lah. Sampai habis. Tu mana orang panggil apa? Alang-alang seluk kasam biar sampai ke pangkal lengan. Ni mengaji sekat nak pergi ikut dan pita lain dah. Tak jadi ilmu. Ilmu di mana pun sama. Ustaz dulu mengaji ni Maha Mahmud. Adik ustaz mengaji di pondok. Jealous lah tengok dia. Dia mengapai matan, dia apa semua khidmat tok guru. Kita ada sekolah agama. Mana ada cara-cara macam tu? Dia mengaji kitab. Kami mengaji ni Maha Mahmud muzakirat ya. Ringkasan ya. Ringkasan ustaz buat daripada kitab yang besar, ustaz buat muzakirat. Jadi kecil untuk memudahkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul pasal ilmu mengaji mata Mahmud, ilmu tak banyak. Ustaz kalau balik kampung, berhenti di Pondok Lanai, Pondok Tengku Jumak, transit di pondok adik, tumpang dia mengaji. Malam Tok Guru majak, tumpang duduk. Lepas tu esok balik rumah Ustaz, balik ke Mahat balik. Jadi waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jealous lah tengok adik ni. Ish, dia mengaji, alim dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz pun lah hati, tak mengaji Mahmud, nak pergi pondok. Waktu tu Ustaz Niamat dah buka daerah. Lepas makan nasi tengah hari tu, tumpang kawan, jom Ustaz bawa anak Ustaz nak pergi daerah. Kita nak buat apa? Jumpa Ustaz Niamat Ustaz nak tanya. Sampai daerah tu asap. Jadi bila asap, bayang asap, Ustaz Niamat keluar macam Ustaz dah keluar tu. Tengok dia keluar tahan. Ustaz ada masalah sikit ke Ustaz? Dia pun tak kenal Ustaz. Tentang ngaji mana? Mata Mahmud. Ada masalah apa? Tengah berdiri tu, duduk berdiri tu tak duduk pun. Ustaz Niamat nak balik. Ustaz tahan dia. Ana ngaji Maha Mahmud saya. Nanti tentang apa? Tentang 4. Lepas tu saya nak pergi ngaji pondok Ustaz. Jangan. Jangan. Ente ngaji tak Mahmud. Esok saya dapat ngaji macam ngaji pondok. Jadi nak dia kata itu ya. Ustaz pun ya. Patuh ikut. Akhirat sekali, patuh pada guru ni penting tu. Ikut guru kita ni. Akhirnya ustaz pun tak keluar, mengajilah sampai tingkatan 6.
Habis. Sampai habis Mata Mahmud. Pergi ke Mesir. Adik ustaz pun lepas pada pondok, dia ambil stamp, dia pergi Mesir juga. Balik Malaysia, dia mengaji pondok. Dia ambil SPM, lepas tu ambil stamp, lepas tu dia pergi ke Mesir. Dia balik Mesir, dia mengajak sekolah agama. Sekolah agama kerajaan lah. Dia ambil lughah. Memang dia mahir dalam lughah. Sampai dia buat soalan SPM Malaysia. Mana orang yang ada ilmu. Ustaz mengaji Mata Mahmud. Sekolah agama, balik duduk pondok. Sama. Betul yo, Tok Guru. Betul Tok Guru. Ikut ustaz hampa selamat. Hampa tak ikut masalah. Mengaji tak edih. Mengaji sungguh-sungguh sampai habis. Jangan mengaji sekerat, pergi sekerat, pergi sana sekerat. Sama ilmu. Adakah fiqh sini tak sama dengan fiqh di pondok? Sama ya. Pondok kita pondok moden. Daripada kitab kulit ke kulit juga. Kamu kena habis silibus untuk mengaji sambung di tempat lain. Faham tak? Sama ya ilmu. Takkan ilmu kita, ilmu tauhid kita tak sama dengan ilmu pondok kot. No, takkan fiqh kita fiqh lain kot. Takkan hadis kita hadis lain kot. Takkan tafsir kita tafsir tak lain kot. Takkan nahu kita nahu lain kot. Nahu lain kan nahu sini dengan nahu sana? Tak tanya. Sana kalau mati pondok tak ada fa'il lah. Tak ada fi'il mudhari', tak ada fi'il madhi, tak ada fi'il mudhari', tak ada fi'il amar lah. Sama je. Semua ngaji nahu, sama ya. I'rab, sama i'rab. Jangan tercelaru. Jadi subhanallah, cuba tengok Syekh Nazrul. Syekh Nazrul tu dia mengaji KIK. Ke Islam Kelang, sekolah agama. Tok Guru besar. Besar. Salah Sayyidina Muhammad. Mengaji kita ni pengaji asas je. Basic je. Nak alim lepas ni. Faham? Sambung untuk alim. Ngaji sini pun sambung Yaman. Ngaji pondok pun sambung Yaman. Sekolah agama pun sambung Yaman. Lepas tengok Ustaz Irfan. Ni Ustaz Irfan. Ustaz Irfan Yaman tu. Dia mengaji Muhammadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammadi tu sekolah agama macam Mahmud. Dia sambung di Yaman. Alim tak? Ada ilmu tak? Ada ilmu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Yang penting niat kita kerana Allah. Yang penting niat kita kerana Allah. Satu masa dululah, kami adik-beradik ni, 8 orang adik-beradik, unik sikit. Mak tahu dah, kalau 7 bulan dalam kandungan, ulak masuk rumah. Mak mengandung 8 beradik, 7 bulan mak kata, nanti ulak masuk rumah. Masuk rumah. Saya tu ulak telung selah. Telung selah yang hak diri tu lah. Hak diri tu. Mak lepas mayang, dia tak tekung atas katil. Dia tarik telekung apa ni kat jat, melengkap. Ulak tu melengkap. Terkejut beruk. Tapi ulak tu bila dia ni sesak, lari keluar. Adik saya ustaz ulak tedung senduk. Tedung selah ni tedung senduk. Pak Angah tadi tu, hak nombor 2 tu, dia ulak tedung senduk. Pak Lambi tu ulak sawah. Ulang sawah ke? Pak Lambi tu ulak apa tau? Ulak tu jatuh daripada alang. Pak jatuh. Musalla ala Sayyidina Muhammad. Manjang tu ulak sawah. Semua ulak. Last sekali Musalla ala Sayyidina Muhammad, Maksud tu dia ulak kecil lah. Ulak lidi ke ulak daun ke? Semua ulak. Waktu tu ada seorang tok guru, dia tok guru ayah, tok guru Jipin. Ayah mak ni tanya, bila ulak masuk rumah, tanya, tok guru nak tanya, ni anak kami ni, hak sulung ni mak dua ni,
ular masuk dalam rumah. Tok Guru nak kata apa? Yang saya ajib tu, Pak Tok Guru tu kata, saya takwil ilmu mereka. Dia kata bisa tu ilmu. Faham tak? Bisa tu dia takwil ilmu. Sedangkan kita budak ni. Faham tak? Budak lagi. Tapi dia dah kata dah depan tu. Tu saya dah heran. Wali tu. No, soal Sayyidina Muhammad. Walaupun saya tak alim pun, saya suka mengajak ya. Tapi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, tapi saya kagum tu. Maknanya ulama dulu walaupun dia tu guru kampung ya, tapi dia bukan sebarangan. Di subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nisbahkan semuanya kepada Allah. Tujuan mengaji kerana Allah. Duduk sampai habis. Kerana nak sambung dan sebagainya. Jadi insya-Allah kamu akan selamat. Kamu buat langkah kamu langkah silap bah. Ustaz kata macam ni, kamu langkah macam ni, silap besar. Tak jadi masalah. Tak jadi. Sabar. Jadi ni kena sabar. Jadi kena tulu zaman. Tulu zaman. Masa kena panjang. Kita nampak sekerat ya. Tapi mulut tok guru, mulut ulama tu tak kemejadian kita duduk tong tu. Insya-Allah selamat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبير قلوبنا بهدايتك. اللهم نبير قلوبنا بهدايتك. اللهم نبير قلوبنا كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك